Simpan emas, jangan fikir pasal harga. Ramai orang asyik tunggu harga emas murah baru nak beli. Bila harga naik, mereka takut. Bila turun sikit, mereka tunggu lagi. Akhirnya tak mula-mula juga. Hakikatnya, simpan emas bukan untuk beli murah, jual mahal. Simpan emas ialah untuk selamatkan nilai duit kita daripada inflasi. Harga emas naik, turun itu normal. Tapi dalam jangka masa panjang, trendnya tetap naik. Sama macam kita simpan duit dalam KWSP. Kita tak tengok harga setiap hari. Kita simpan sebab nak guna untuk masa depan. Sama juga dengan emas. Bila kita konsisten simpan setiap bulan, kita akan dapat harga purata, average price. Dan kita kurang terkesan dengan turun naik pasaran. Yang lebih penting daripada harga ialah disiplin menyimpan, konsisten setiap bulan, simpan untuk jangka masa panjang, fokus pada gram bukan harga. Tuan-puan, simpan emas bukan nak timing market tapi nak jaga nilai. Harga boleh turun dan naik tapi gram yang kita kumpul akan tetap bertambah. Dan itulah kekayaan sebenar. Nak mulakan simpanan emas dengan bajet minimal RM100? Klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya. Terima kasih.